Aku tak ingat. Yes, cloud to land ke apa. Daripada terhubung secara network on cloud kan, dekat internet ni, lepas tu mereka buat crowdfunding untuk untuk membeli mana-mana tanah dekat mana, dan untuk mewujudkan satu negara baru yang berasaskan kepada ideologi pasaran bebas. Ini sebab tu aku nak kata benda ni scam. Ini berbeza dengan Zionis tau. Zionis dia tak ada promote ideologi ekonomi. Dia lebih kepada memang ideologi pembentukan satu Zionist states. Tapi dia tak ada promote. Lepas tu kalau kau tengok ekonomi Israel masa peringkat awal, dia tak ada cerita pasal kita akan adopt sistem kapitalisme pasaran bebas, tak ada. Dan Zionist states tu dia adalah satu negara yang sangat kuat. Tapi yang diorang ni pula lebih kepada, aku nak boleh kata macam anarki pun ada. Maksudnya diorang tak percaya kewujudan negara-negara ni. Diorang kata negara tak boleh selesaikan masalah diorang. So diorang nak wujudkan satu negara swasta. So daripada segi ideologi ekonomi memang dah tak sama dengan Zionis, sebab Zionis different. Lepas tu juga masa satu Zionis kerajaan swasta yang tak terikat dengan undang-undang dalam negara. Yes. Dia bukan dia nak wujudkan satu tempat kerajaan swasta. So yang memegang kepada ideologi pasaran bebas. Benda ni pelik lah. Sebab tu aku nak kata si Balaji ni scammer. Balaji ni tapi kenapa idea ni menarik banyak anak-anak muda yang pro-Zionis? Kau kena ingat sebab kalau tengok keadaan ekonomi dan politik Israel, kalau kau anak muda kat sana, kau Gen Z engkau Gen Z, engkau Zionis. Kau kena ingat tau, Zionis ni bukan semua Zionis ni dia sokong Netanyahu. Ya, betul. Dia Zionis, dia nak jadi Zionis, tapi dari segi taktikal pada dia kononnya Netanyahu ni berlebih sangat. Tapi kita perlu jadi Zionis kan. So dia merasakan mungkin Israel sekarang tak selamat. So dia pun terpercayalah dengan idea si Balaji ni. Dan Balaji ni kau kena tengok, dia kaya kerana apa? Memanglah dia kaya kerana teknologi. Tapi dia kaya dengan Bitcoin. Yeah. Dia kaya dengan dengan cryptocurrency. Dia macam apa tau? Dia macam kau tengok scammer judi haram. Scammer money game lah. Scammer money game, pelaburan money game ni, dia tetap menggunakan teknologi, betul tak? Ya. Untuk tarik investment, untuk membohong pasal kripto. Tapi kau tak boleh katakan dia techpreneur. So Balaji tu berada pada pandangan aku di peringkat tu. Dia bukannya introduce teknologi baru, tak ada. Dia bukan buat perisian macam Microsoft, tak. Dia bukan buat coding untuk AI, bukan. Dia mengambil kesempatan di atas cryptocurrency. Sebab tu kalau kau tengok kekayaan dia dengan kripto. Dan bila kaya dengan kripto ni, confirm scammer kan. So scammer ni dia ambil kesempatan lah. So dia ambil kesempatan. Lepas tu kau tahu mana-mana scammer ni bila dah besar, dia akan tulis buku. Dia akan tulis buku marketing ke, buku how to be successful in business ke. So Balaji ni dia cerdik sikit. Dia ambil elemen Zionis untuk scam. Sebab tu benda orang tak perasan orang tengok network school is something new. Dan dia scam. Aku tak nak, to be honest lah, aku tak nak kata dia ni is a Zionist project ke apa. Dia ni adalah purely scammer. Senang cerita aku cakap, dia ni purely scammer. Pasal apa? Kalau kau tengok masa Zionis dulu, bila nak mewujudkan negara Israel kan, dia kata yang ditiru tu, ada satu dia tak tiru. Negara Israel, Zionis, dia sangat cuba melobi dan mempengaruhi politik di Amerika Syarikat, di Britain kan, di Jerman, di mana-manalah di Eropah ni. Lepas tu bila lepas Perang Dunia Kedua, dia boleh wujudkan states dengan dengan menubuhkan United Nation. Bukan diorang lah, Amerika buat kan, UN baru, lepas tu kuasa daripada British pergi ke Amerika Syarikat. The League of Nations sebelum tu dah tak wujud lagi. So United Nation mengiktiraf kewujudan Israel. Dia tetap bergantung kepada strong state, kekuatan negara, kekuatan Amerika Syarikat lepas untuk mewujudkan negara Israel. Sekarang ni yang mangkuk ayun ni, dia tak nak elemen macam tu semua. Dia fikir negara ni boleh wujud macam tu saja. So aku nampak dia ni lebih kepada scammer yang dia dah tahu target audience dia. Audience dia adalah digital nomad yang merasa putus asa dengan negara dia orang sendiri. Tapi dia orang ni ala-ala macam sama ada tak peduli ataupun pro-Zionis, ataupun spesifik je dia target kepada Zionis di Israel yang tak setuju dengan polisi Netanyahu, tapi tetaplah Zionis.
So dia datanglah dekat Johor. Tapi macam mana dia boleh datang dekat Johor? Macam mana dia boleh datang dekat Johor? Adalah kerana perubahan undang-undang yang dibuat. Perubahan undang-undang dibuat. Sekejap aku nak baca undang-undang masa bila. Kalau kau tengok antara perubahan undang-undang tu dengan kemasukan diorang ni sekejap je. Okey, Forest City. Okey. Sekejap. Mana ni? Mana kerjasama Johor Singapura apa Undang-undang Forest City Network. Okey, ni. Undang-undang perubahan. Okey, kau tengok Network School dibuka dekat Forest City pada Oktober 2024. Pada Oktober pada 20 September 2024, Menteri Kewangan 2 mengumumkan kadar cukai korporat 0% hingga 5% bagi sektor terpilih seperti fintech dan family office. So Network School ni dia boleh kata dia fintech. Sebab kalau kau tengok Balaji ni, dia fintech, dia boleh kata dia fintech. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia dalam cryptocurrency. Serta kadar pencukaian individu khas 15%. Dia tak buat apa dia nak kata dia dapat pendapatan. Dia kata capital gain cukup lah. Dan dia fintech. So cukai korporat ni kena bayar hanya 0%. Lepas tu untuk pekerja, itu kata dia orang dah lobby awal untuk kerajaan ubah undang-undang, kemudian membenarkan dia masuk ke Malaysia, kan? So dia masuk ke Malaysia. Dia adalah loophole yang dia masuk mungkin dia nasihatkan geng Israel masuk dengan second passport ke apa ke. Dan kita pun tahu orang Israel ni, tambah kalau Israel yang kulit putih ni, dia orang ada dua pasport dengan dua kerakyatan. So macam itulah. Jadinya sama juga dengan sebab dia ni scammer sebab dia ni scammer, jadi dia boleh pindah ke mana-mana lah. Lepas tu dia sebab untuk meneruskan scam, bila dia kata dia dah dekat sebelum ni kat Honduras, konon dia dah ada tapak merealisasikan sebagai foundation untuk Network School ni, untuk mewujudkan negara swasta like-minded secara digital ni. Kemudian pindah ke Forest City. Lepas tu bila kena buang dekat sini, dia terus pergi ke Kazakhstan. Sebenarnya dia tak pergi pun. Benda tu optik untuk scam, geng. Kau tahu antara salah satu dia scam lagi, Olivia, tahun 2023 sebab dia pernah betting dengan somebody. Kononnya dia kata dalam tempoh 90 hari dari tarikh tersebut, Bitcoin punya Bitcoin akan berharga 1 juta. Value Bitcoin untuk 1 unit akan jadi 1 juta US dollar. Dia kalah. Dia kalah benda tu. Lepas tu dia kena bayar 1.5 juta US dollar. Dia kalah dia punya betting tu. Jadinya Balaji ni dia just a scammer. Tapi point aku ialah dia scammer. Aku yakin pada pandangan aku lah, tak ada kaitan dengan negara Israel. Kan, kita jangan takut berlebih. Tapi kau tahu tak aku takut apa? Kerajaan kita sedang kena scam, geng. Kau bayang sebab Menteri DAP dah pergi. Menteri DAP dah dengar penjelasan dia orang ni. Katakanlah dia orang tak sebut Israel apa, takkan Menteri DAP tak boleh fikir. Engkau nak buat Network School. Lepas tu, okey, buku apa kau tulis? Tak payah baca buku. Kalau kau balas nak baca buku, kau ambil buku tu. Sebab buku yang Balaji tulis tu, kau boleh download free. Dan Balaji terkenal dengan buku tu. Siapa yang nak pergi kat situ, di baca buku itu macam kitab tau. The Network State tu. Okay. So kau ambil lah buku tu, kau download, kau letak dekat Google Gemini, kau suruh dia buat conclusion. So daripada segitu menteri dah tahu, menteri akan dapat tahu bahawa aim untuk Network School ni sebenarnya kalau jadi pun adalah anti kepada nation states. Dia anti kepada negara. Betul tak? Dia anti kepada negara. Dia anti kepada sistem bernegara, sistem kedaulatan negara kita. Patutnya daripada situ kau dah tahu, kau tak bagi dia. So point aku nak beritahu, dia punya kaitan dengan Zionis tu second thing. Dia ambil contoh Zionis tu red alert juga. Tapi macam mana scammer peringkat dunia boleh datang, lepas tu korang boleh bangga? Menteri pergi tau. Menteri pergi. Nak buat negara sini boleh. So macam tu lah. Kau bayang, scammer ni akan ada. Scammer ni ada. Tapi menteri kita senang kena scam. Dan ini bukan kali pertama kita kena scam, Olivia. Betul. Sebab tu kita punya tajuk podcast hari ni adalah apa? Pelaburan fancy. Idea Mak Jenin. Idea Mak Jenin. Sebab yang sekarang ni dia kecoh pasal apa tau? Pasal kita boleh kaitkan dengan Zionism. Lepas tu buku Balaji tu pun ambil contoh daripada macam mana Zionis buat negara Israel. So kita alert. Kita sebagai rakyat Malaysia yang anti-imperialis, sebagai orang Islam yang sokong Palestin, so kita takut. Lepas tu dengan kemasukan pula digital nomad, so-called digital nomad yang daripada Israel. Sebab ingat, kalau kau tengok anak-anak muda Israel yang
dah tahu kalau dia orang duduk dekat tu kan kena bom dengan Iran semua. Ya, betul. So apa dia buat? Dia orang pergi lari ke Bali. Dia orang pergi ke Filipin penuh. Pergi ke Thailand. Dekat Phuket tu dah sampai dia orang own bar. Dia orang beli hotel kan. Bergaduh dengan orang tempatan. So dekat Malaysia ni, mana dia nak pergi, dia pergilah. Yang dia boleh dapat visa lama ni, kurang-kurang 90 hari visa free macam tu. Duduklah dekat Forest City tu. So itu menyebabkan kita alert. Tapi pelaburan fancy yang macam ni kan, yang kau dengar, betul. kalau berjaya pun, katakanlah bukan network school lah buat, katakanlah network school ni tak ada orang Israel yang masuk, katakan Nas Daily tak masuk lah, digital nomad je. Lepas tu Balaji ni dia tak tulis buku untuk wujud negara dalam negara kan. Katakan dia tak buat benda macam tu pun, tetaplah benda tu satu pelaburan fancy scam yang sebenarnya tak memberi manfaat langsung kepada negara kita. Betul. Kecuali kepada orang-orang tertentu tu aku tak tahu. Tapi cuma menteri-menteri boleh kata, tengok ni, ada satu syarikat fintech yang oleh seorang Silicon Valley Silicon Valley punya legend. Silicon Valley punya legend. Yang bertapak. Diorang kan suka kagum dengan benda-benda macam tu. Balaji. Lepas tu kan dia dah keluar podcast. Syarif Hamdan panggil dia podcast, orang ni panggil dia podcast. So point aku nak beritahu kat korang, satu yang pada Israel ni alert kita, tapi kita kena kaitkan network school ni dengan banyak pengumuman pelaburan fancy ala Mat Jenin.